Daripada Kinanah ini dipilih keturunannya siapa dia? Bani Hashim. Daripada Bani Hashim dipilih keturunan. Daripada Bani Hashim ini dipilih aku daripada Bani Hashim. Nabi kata, aku daripada Bani Hashim, daripada keturunan Quraisy. Quraisy Allah muliakan. Kenapa? Dalam Quran ada satu surah, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allah sebut satu surah berkaitan dengan perihal bangsa Quraisy. Siapa dia datang daripada Quraisy? Baginda Nabi SAW daripada keturunan Bani Hashim. Keturunan Bani Hashim, anak cucu kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak dia bernama Abdullah. Abdullah bertemu dengan Aminah dan mendapat baginda Nabi SAW, Muhammad, peace be upon him. Okey. Sekarang saya dah cerita lebih kurang sedikit, minta maaf saya tak tulis sampai habis. Silsilah Nabi akan bersambung sehingga kepada seorang lelaki bernama Adnan, dan di situ sabit semuanya. Kemudian sambung lagi akan bertemu kepada siapa? Seorang lelaki bernama Ismail alaihi salam. Siapa dia? Nabi Ismail alaihi salam anak kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail. Nabi Muhammad daripada keturunan ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sekarang ni saya nak duduk di kerusi dan saya nak mulakan penceritaan kita berkaitan dengan manusia yang hebat ini, yang Nabi Isa alaihissalam kata, aku sendiri nak memakaikan kasut pun belum tentu boleh. Boleh? Baik. Sila penonton yang saya kasih sekalian, dalam beberapa kitab berkaitan dengan sirah nabawiyah, banyak ulama-ulama mengarang dan menulis puji-pujian, qasidah yang kita sebut nasyid dan sebagainya, dan juga Barzanji sebagai misalannya, dan ada lagi yang Maulaya salli wa sallim daiman abada. Yang tu semua tu boleh dengar. Itu semua puji-pujian yang diberikan kepada baginda Nabi. Okey, cerita dia begini. Suatu hari, sidang penonton yang saya kasih sekalian, apabila dia kurniakan kepada pasangan Abdullah dan Siti Aminah, kedua-dua insan mulia ini diberitakan dengan berita yang baik bahawa mereka ada anak yang akan dilahirkan, dan lahir anak ini pada suatu tahun yang tahun itu full stop, titik. Okey, ambil tahun tu dulu. Apabila baginda Nabi SAW nak dilahirkan di dunia ini, ada beberapa kita panggil sebagai irhas, dalam bahasa Melayu kata peristiwa-peristiwa yang berlaku nak menunjukkan kata ada satu orang nak sampai ke sini. Sebagai contoh macam kita lah, kita ambil contoh. Hari ni bos ayah kita nak main rumah. Macam mana keadaan kita? Dandanlah masa tu, beli air yang tak biasa beli pun, beli air yang color biru, beli pula apa buah-buah yang tak biasa beli, apa dragon fruit lah, dragon ball, boleh beli apa lagi, watermelon, semua cakap orang putih, buah apa, tembikai susu pun beli banyak. Kenapa berlaku peristiwa-peristiwa ini? Maka kita bertanya, wahai ibu, kenapa jadi begini? Ibu kata, tidakkah kamu tahu ayah kamu akan membawa bosnya datang ke rumah? Oh, begitu. Maka jawab si anak, apa berlaku benda-benda ni? Sama ketika baginda Nabi SAW nak dilahirkan, dalam tahun itu berlaku satu peristiwa yang semua orang ingat. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada yang dah mulai ikut dah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Berlaku peristiwa tentera Abrahah mendatangi ke Kaabah dan kata, "Hai, aku cipta satu tempat untuk menarik perhatian orang. Tempat ini yang Abrahah buat lebih cantik daripada Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS dan anak dia Nabi Ismail AS. Kenapa tak ada siapa datang? Yang ni dengan satu color petak, tak ada corak. Lame dia kata, lame, tak ada siapa nak, tak ada apa menarik. Saya buat dengan permata, dengan yakut, dengan berlian, dengan apa lagi, semua buat. Siapa pun tak ziarah dia punya binaan. Dia geram, dia datang untuk merobohkan Kaabah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, saya cerita ringkas-ringkas sajalah sikit, boleh kan? Boleh kan? Okey. Nanti kalau nak, insya-Allah kita boleh ulang kaji balik. Okey. Jadi dia pun datang lah. Dia datang dengan menaiki gajah. Gajah Abrahah, gajah yang paling besar. Ada nama dia, tapi saya tak ingat nama dia apa. Dia bagi nama juga. Dia datang. Siapa ketua? Masa tu dekat Mekah lah, dekat kawasan Kaabah, kawasan Mekah tu. Siapa ketua dekat sini? Siapa? Dia cakap Arab lah, bukan cakap Melayu macam saya lah. So, saya cakap Melayu lah. Ni siapa ketua dekat sini? Kata tu Abdul Muttalib. Panggil Abdul Muttalib, mat. Abdul Muttalib pun berdiri depan. Kenapa? Kenapa tuan hamba datang ni, sini Kaabah ni? Hamba datang Kaabah ni sebab nak robohkan Kaabah ni. Jadi bagi tak bagi? Bagi pun nak roboh, tak bagi pun nak roboh juga. Sampai macam tu. Punya geram sebab orang tak datang. Dia buat satu binaan nak challenge dengan Kaabah. Dia nak challenge Kaabah ni. Agak-agak apa Abdul Muttalib jawab? Kita sambung selepas ni, insya-Allah.